Assalamualaikum geng kebun. Dalam video tuai sengkuang, ramai yang minta saya tunjukkan cara saya tanam sengkuang ni. Saya ni bukanlah pandai sangat, tapi saya try tunjuk ya. Yang hitam tu baja dan yang putih tu kapur pertanian atau dolomite. Saya gaulkan dulu dua bahan ni sebelum saya campurkan dalam tanah hitam. Tanah hitam ni dah beberapa kali guna, sebab tu saya gunakan dolomite untuk pulihkan kembali pH tanah. Gaulkan dan gemburkan betul-betul tanah ni, biar dia betul-betul perui supaya sengkuang tadi senang membesar. Saya dapat benih ni daripada pokok sengkuang yang saya tanam sebelum ni. Yang berbentuk kacang ni ialah biji-biji benih. Saya masukkan biji benih tadi ke dalam tanah. Jangan lupa siram pokok kalau tak hujan. 4-5 hari lepas saya semai, keluar tunas macam ni. Tunas ni saya tanamkan semula. Kalau ada sengkuang yang kita terlupa nak guna kat dapur sehingga bertunas, jangan dibuang, kita boleh simpan dia dalam tanah. Tunas sengkuang tu akan membesar menjadi pokok dan mengeluarkan kacang-kacang benih. Sengkuang yang dalam tanah tu pula akan membesar. Kalau baca komen di video yang lepas, ada yang kata dia dapat sengkuang sebesar baldi. Seronok tanam sengkuang ni sebab kera tak kacau, serangga pun tak suka. Tak ada tempoh tuaian sebab sengkuang ni takkan tua dalam tanah. Sebab tu juga orang kaitkan makan sengkuang boleh awet muda. Jemput makan. Alhamdulillah.